Okey, ini adalah pola skirt mermaid ruffle skirt. Okey, kalau korang tengok, ini adalah mermaid ruffle skirt. Okey, yang ni korang akan dapat pola mermaid macam biasa. Lepas tu, ruffle-ruffle ni korang akan jahit dekat atas kain mermaid ni. Jahit je. Tapi dia bahagian depan je lah. Okey, bahagian belakang tak ada ruffle. Okey, so korang kena potong pola skirt ni dekat lipatan kain, cut to on fold. So korang akan dapat dua lah bentuk pola tu untuk bahagian depan, skirt depan dan belakang. So bahagian depan nanti korang potong pola kain macam ni, and then boleh jahit tindih atas dia je. Okay, senang je. Okay, yang ni waistband boleh jahit dekat bahagian pinggang tu nanti. So kalau siapa berminat nak jahit pola mermaid ruffle skirt, kalau korang pakai baju kurung moden, simple kan, plain kan. Lepas tu sesuai lah pakai dengan mermaid ruffle skirt ni supaya bawah tu nampak macam vogue sikit kan. Okay, kalau berminat boleh dapatkan dekat Shopee. Link saya ada sediakan kat dalam video ni.